Siapa yang pernah datang Pusasda Port Dickson ni tahulah, bangga memang bangga tengok pebarisan, tapi cuaca panas dia tu, memang bukan biasa-biasa. Dengan orang punyalah ramai, angin pula main sembunyi-sembunyi, tengok abang sebelah dah lenjun baju kerana kepanasan. Tapi nasib baik, abang dah sediakan payung sebelum hujan. Sedia kipas sebelum berpeluh. Tada! Kipas mini muda alih inilah penyelamat nyawa abang hari ni. Ramai gila acik-acik kat sebelah ni pandang-pandang dengan muka jealous. Mana taknya diorang tengah mandi peluh. Saya pula tengah layan aircon poket. Kecil-kecil cili padi kipas ni tau. Walaupun saiz poket, dia ada 3 tahap kelajuan. Paling best, bateri dia memang tahan lama. Dari awal pendaftaran tadi sampailah rekrut dah nak bubar, bateri dia masih maintain gagah macam tentera kita. So, korang yang ada plan nak pergi ke majlis konvo ke, pebarisan tamat latihan seperti di Pusasda ni ke, atau aktiviti outdoor, tolonglah beli siap-siap. Jangan seksa diri. Klik dekat beg kuning di bawah sebelum sold out.